Sidang Kemuncak Tergempar Arab di Kahirah pada 4 Mac 2025 telah mengisytiharkan sokongan padu negara-negara Arab terhadap Gaza serta usaha untuk membangunkan semula Gaza. Namun, di sebalik pernyataan solidariti ini, wujud ancaman tersirat yang berpotensi untuk menggugat aspirasi Palestin dan menambah ketidakstabilan di wilayah yang sudah sedia rapuh. Dengan tumpuan utama terhadap pelan rekonstruksi bernilai 53 bilion USD yang diterajui oleh Mesir, sidang ini memperlihatkan risiko besar yang boleh mencetuskan perpecahan dalaman serta menjejaskan pemulihan Gaza dalam tempoh jangka panjang. Salah satu kebimbangan utama adalah agenda politik yang tersembunyi dalam inisiatif rekonstruksi ini. Penekanan sidang terhadap pihak berkuasa Palestin ataupun PA sebagai satu-satunya entiti bersenjata yang sah di Gaza serta perbincangan mengenai pilihan raya jelas menunjukkan usaha untuk mengetepikan Hamas yang menjadi kuasa de facto di wilayah tersebut. Penyusunan semula politik yang dikenakan dari luar tanpa konsensus rakyat Gaza berisiko untuk mencetuskan konflik dalaman dan ketidakstabilan sekaligus melewatkan usaha pembinaan semula. Dengan memberi keutamaan kepada PA, sidang ini mungkin secara tidak langsung menyemai perpecahan yang melemahkan perpaduan Palestin dan menggugat kestabilan dalaman Gaza. Pelan pembinaan semula berskala besar ini bergantung secara jelas kepada dana antarabangsa, iaitu satu kebergantungan yang boleh membawa risiko yang besar. Pemimpin Arab menyeru komuniti global untuk menyumbang, namun ketidakpastian ekonomi global serta perubahan keutamaan politik antarabangsa boleh menyebabkan dana yang dijanjikan tidak tertunai pun. Sekiranya pembiayaan gagal direalisasikan, Gaza berdepan kemungkinan pembinaan semula terbantut yang mana akan meningkatkan lagi penderitaan rakyatnya. Ketidakstabilan kewangan ini merupakan ancaman yang boleh menggagalkan usaha pemulihan Gaza dan menjerumuskan penduduknya ke dalam krisis yang berpanjangan. Sidang ini juga menekankan laluan politik ke arah penyelesaian dua negara, iaitu satu langkah yang dilihat sebagai diplomatik namun mengandungi risiko yang tersirat. Fokus kepada penyelesaian politik jangka panjang berpotensi mengalihkan perhatian dan sumber daripada keperluan mendesak untuk pembinaan semula dan bantuan kemanusiaan di Gaza. Sekiranya laluan politik ini mengalami kebuntuan seperti banyak inisiatif terdahulu, Gaza mungkin terperangkap dalam keadaan limbo dengan usaha pemulihan terbantut akibat ketidakpastian politik yang berlarutan. Dalam keadaan ini, keutamaan terhadap penyelesaian politik yang jauh di masa hadapan boleh menenggelamkan keperluan segera rakyat Gaza. Walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, kemungkinan bantuan antarabangsa datang dengan syarat tertentu adalah satu kebimbangan yang nyata. Sejarah menunjukkan bahawa bantuan asing sering digunakan sebagai alat tekanan politik. Ini boleh menjurus kepada kompromi terhadap kedaulatan Palestin atau keutamaan kepentingan luar berbanding keperluan sebenar rakyat Gaza. Bantuan yang bersyarat boleh menjadikan rekonstruksi sebagai satu bentuk manipulasi politik, bukan sekadar usaha kemanusiaan, sekaligus melemahkan keupayaan Palestin untuk menentukan masa depannya sendiri. Lebih kritikal lagi, sidang kemuncak ini gagal menyediakan mekanisme perlindungan yang kukuh terhadap kemungkinan serangan Israel yang berulang. Walaupun kecaman terhadap sekatan Israel ke atas bantuan kemanusiaan telah pun dibuat, resolusi sidang ini tidak disertai dengan tindakan konkret untuk menghalang serangan ketenteraan pada masa depan. Selagi konflik asas tidak diselesaikan dan pendirian ketenteraan Israel berterusan, Gaza tetap terdedah kepada keganasan yang boleh memusnahkan sebarang kemajuan dalam pembinaan semula. Keutamaan kepada pembinaan semula tanpa penyelesaian terhadap punca sebenar konflik boleh dianggap sebagai penerimaan pasif terhadap kitaran keganasan dan pembinaan semula yang tidak berkesudahan. Tindak balas awal dari Barat kecuali Amerika Syarikat dijangka menyambut baik inisiatif Arab ini, terutamanya dalam aspek pembangunan semula dan peranan PA. Namun, sokongan ini dijangka disertai dengan syarat yang boleh menggugat objektif asal sidang. Negara Barat, terutamanya Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah telah lama menyokong PA dan melihat Hamas dengan penuh kecurigaan. Justru itu, mereka mungkin meletakkan syarat kepada bantuan kewangan menuntut kawalan PA di Gaza sebagai prasyarat. Tekanan luaran ini berpotensi mencetuskan ketegangan dalaman dan menyulitkan lagi proses pembinaan semula Gaza, di samping akan menghapkis kepelbagaian parti politik dalam kalangan rakyat Palestin. Lebih membimbangkan, bantuan kewangan Barat tidak dijamin dan dijangka hadir dengan syarat ketat, termasuk reformasi keselamatan dan politik yang mungkin tidak selari dengan kehendak rakyat Gaza. Ini boleh melambatkan atau menghalang penyaluran dana yang akan menyebabkan Gaza terus terperangkap dalam keadaan serba kekurangan. Selain itu, penekanan Barat terhadap penyelesaian dua negara sebagai matlamat utama semakin dipersoalkan, memandang
memandangkan peluasan penempatan haram Israel yang berterusan serta ketiadaan langkah konkret ke arah penubuhan negara Palestin yang berdaulat. Sekiranya tumpuan terhadap penyelesaian politik jangka panjang mengalih perhatian daripada keperluan mendesak Gaza, ia boleh dianggap sebagai satu lagi bentuk pengabaian terhadap hak dan nasib rakyat Palestin. Analisis kritikal terhadap sidang ini boleh dijelaskan melalui lensa pemikiran Oswald Spengler, Perek Khanna serta Darren Acemoglu dan James Robinson. Spengler dalam The Decline of the West melihat kebangkitan dan kejatuhan tamadun sebagai satu kitaran yang tidak dapat dielakkan, bergantung kepada dana asing, pertikaian dalaman dan juga ancaman luar yang berterusan boleh dianggap sebagai tanda kemerosatan di mana Palestin semakin kehilangan keupayaan untuk menentukan nasib sendiri. Khanna menerusi connectography menekankan kepentingan hubungan infrastruktur, ekonomi dan juga sosial. Sekiranya rekonstruksi Gaza dikendalikan berdasarkan kepentingan luar tanpa memperkukuh jaringan dalaman dan juga hubungan organik dengan jiran serantau, usaha pemulihan mungkin tidak akan mampu untuk bertahan. Sementara itu, Acemoglu dan juga Robinson dalam Why Nations Fail menegaskan bahawa institusi inklusif adalah kunci kepada kejayaan sesebuah negara. Jika rekonstruksi digunakan untuk mengukuhkan struktur politik yang bersifat ekstraktif di mana kuasa dan sumber dikawal oleh segelintir pihak, Gaza akan terus terjerumus dalam kitaran kemiskinan dan ketergantungan. Sebagai kesimpulan, sekali lagi sidang yang berlangsung lepas menunjukkan kepentingan isu Palestin sebagai elemen teras dalam kestabilan dan keselamatan serantau. Keamanan, kestabilan dan kemakmuran di Asia Barat berpeluang untuk wujud seiring dengan perang, kekacauan dan juga penindasan berterusan terhadap wilayah Palestin yang diduduki. Sidang kemuncak kecemasan Arab di Kairah serta potensi campur tangan Barat memberikan gambaran kemajuan yang positif. Namun, bacaan lanjut menunjukkan cabaran tersirat di dalamnya. Keutamaan terhadap PA, ketergantungan kepada dana bersyarat, laluan politik yang bersiko menjadi alat untuk melambatkan proses serta ancaman berterusan dari Israel telah membayangi masa depan Gaza. Tanpa pendekatan yang benar-benar inklusif dan berasaskan hak rakyat Gaza, usaha rekonstruksi ini berisiko menjadi sekadar alat politik yang akhirnya gagal memenuhi keperluan sebenar wilayah yang terkesan ini.